Siapa bagi ikan tu kenyang? Allah. Dalam hutan, kalau kita tengok gajah, sebesar-besar perut gajah, siapa yang penuhkan perut gajah yang besar tu? Allah. Allah bagi rezeki. Semua oleh Allah SWT dah tetap. Ini perkara yang kita pening. Ini perkara yang kita takut. Nabi SAW beritahu apa? Lau tatawakkaluna haqqa tawakkili. Jika kamu bertawakal dengan sebenar-benar hak tawakal, Nabi beritahu, la razaqakumullah, sesungguhnya Allah SWT akan bagi kamu rezeki kama yurzaqul tayr, macam mana Allah bagi rezeki pada burung. Burung mana ada sawah, burung mana ada kilang, burung mana ada kerja, burung mana ada belajar, burung mana ada perniagaan. Tak ada, burung tak ada apa-apa. Nabi beritahu apa? Dia keluar daripada sarang dia dalam keadaan lapar, dan dia balik petang hari dalam keadaan kenyang. Ini burung. Yakinnya burung dengan janji-janji Allah SWT. Kalau kita betul-betul bertawakal dengan Allah SWT, betul-betul yakin dengan Allah SWT, Allah SWT boleh bagi kita rezeki macam mana Allah SWT bagi rezeki pada satu ekor burung. Ini